Hari tu kita set DJ. Hari ni kita pasang aircon. Aircon apa kita pasang? Kita pasang aircon ceiling cassette. Apa brand kita pakai? Panasonic. Ini non inverter Rice cooker dia 35. Ya, tepi kau potong pakai apa? Kau pakai barang murah tak payah. Ni. Amat. Kita pakai Protus. Kepala kau tu tak payahlah sampai atas. Mana boleh sengit. Naiklah terus. Masuklah terus sama lubang tu. Sabar, bagilah orang sini buat dulu. Sini dah settle baru sana. Gantung je dulu. Kau kena ingat bawah tu ada lagi berapa? 35 ke 45? Naik dulu, naik lagi. Dah sini pun naik. Besi kau tu terlajak lah tu. Panah mahal dah bagi. Mana panah mahal tu? Weh. Yang tadi dalam beg orang ambil tadi. Mahal. Dah bagi panah mahal tak pakai. Aduh. Ni korang kalau nak ni. Tension tool, penat. Tapi stok tak banyak Korang pergi tengok tu, tak beg kuning tu. Saiz 14 ke 15 tu. Saya tengok 14, 13 ni. Ngam tak? Ngam? Tak. 15, 17 tengok. Senang pakai tu. Tak balance lagi tu, naikkan lagi tu. Ini supply mana? Ni pergi indoor, pergi outdoor dulu. Sampai lipi kan? Tu potong situ. Yang ni tak potong siap. Saya air lagi nak jalan. Sini satu, sini ni kena buka lagi satu ni. Ni buat lagi sekali. Kau nak potong tadi macam mana cara kau nak potong? Susah tak macam tu? Susah kan? Kau tahu tak kau susah macam apa? Kau punya position tangga tu. Okey, sekarang ni kau pusing ke sana kan? Pusing kaki. Tangan kau kat mana? Patutnya kau nak potong tu tangan kau kat sini. Baru kau selesa buat kerja. Kecuali benda ni dah tak ada ruang. Kau tak boleh nak buat apa. Itu lain cerita. Itu merungut. Susah. Jangan kau keluar kasut tu daripada korang punya lapik. Kenapa kena pakai kasut? Tak masalah abuk. Ni, paku-paku ni. Ini jam lah dia nak boring. Back, ni. Ni kenapa tak dibuka terus? Panjang ni sampai ke atas. Dah nak kena panjat-panjat pula. Ni mana ni? Mana masuk dulu? Pergi dah sana. Kena buka lagi satu ujung bawah tu. Ni tak boleh dari atas tau. Boleh daripada bawah tu. Tangga kau turun, kau buka tangga tu sampai ke atas. Tak, yang palang naik ke atas tu. Oi, lagi ke atas. Lah budak ni kang. Lagi. Dah. Belakang sikit. Standby kat depan lubang tu, Lip. Lagi. Masuk lagi. Sampai kat hitam tu. Jangan pijak sangat yang kaki kiri tu, Yip. Sampai ni je, bucu tu je. Santak terus. Santak terus. Oh, ni kau nak buat dekat ni. Sini dia lagi sana. Boleh kot. Dia naik outdoor ni. Sampai. Nak potong kayu, jangan pakai mata kayu. Ni dia punya mata ni, kalau dia sangkut sebab apa? Sebab ni tangan kau sengit. Nampak? Macam ni kan, nampak kan? Bengkok sikit kan? Kalau kau sengit macam ni, kena yang mata kayu tu. Ambil abang punya tu, fairing, superstar. Ni kena turun dulu je. Apa? Potong. Lepas sini. Tak apa, pergi susun dulu. Satu-satu. Yang bahagian sini. Letak dulu. Pakai J-bender. Ni tak gam lagi ni. Tu ambil apa? Foam tape. Oh, benda pakai murah tu ni, pakai mahal ni. J-bender tu masuk cepat. Tak pun ni potong. Ambil grinder. Grinder. Tak payah. Banyak sangat.
Potong dulu kot. Blender mata biasa je. Paip air, dia tak lepas kat sini. Lepas kat bawah ni. Tu kena tembuk lubang lah. Buat terus, centerkan atas. Lepas tu kita nak ni. Tak boleh juga. Power supply. Mak tutup ni kan hujan ni kan. Dia kalau ikutkan kena tarik pipe yang nak masuknya kena ada. Ini pakai fleksibel lah. Kat situ kan kau pakai pipe keluar. Bend lah dia. Ikut tu. Nak potong kayu, jangan pakai mata kayu. Ni dia punya mata ni. Kalau dia sangkut sebab apa? Sebab ni tangan kau sengit. Nampak? Macam ni kan nampak kan? Bengkok sikit kan? Kalau kau sengit macam ni, kena yang mata kayu tu. Terbang ni. Dia tendang balik. Tak boleh pakai mata tu. Jangan sekali kau pakai. Tu memang banyak makan orang tu. Dia pahat je dia. Dengan hammer sekali. Sekejap. Tarik dulu keluar. Kenapa? Kacau. Aduh. Ali ni si Sana lah. boleh jangan. Kau sana lah. Oh dah ada ni. Tak. Kau ingat buat aircon? Dah pandai pasang aircon ni. Nak mahat kayu pun pandai. Tu je orang namakan kemahiran. Boleh servis aircon je bang. Pasang tak pandai. Tu kau nak clean kau pandai. Boleh. Nak ambil kursus ni lah. Tak payah. Kau kena pakai otak Sebab tu pengalaman tu penting. Sebab tu kalau tengok media sosial tu, tengok benda yang berfaedah. Ni tengok orang berjoget, ni kerja. Tu tengok konten yang tak ada kaitan dengan kau. Buat apa? Contoh? Siapa artis yang kau kenal ataupun influencer yang kau kenal? AI team. Ha? AI team. Ada kaitan tak dengan kerja ni? Tak ada. Tu contoh dia. Kemahiran ni tak terhad. Contoh pakai pahat ni. Apa lagi yang kau boleh guna je? Selain guna dekat kayu. Dekat dinding. Dinding yang macam mana? Konkrit. Kan kau pahat dah otak kau lagi. Tengok ada otak ke tak ada otak tu lagi. Apa satu lagi? Benda-benda yang tak keras lah. Yang bukannya simen. Ni pun boleh je kau nak pahat. Lepas tu lagi satu ni. Ini mata apa? Besi. Mata potong besi kan. Tapi abang potong buat apa? Untuk buat dia punya track. Abang potong apa sekarang ni? Potong Setan. kayu. Sekarang ni potong kayu kan. Boleh ke tak? Tak boleh. Boleh. Kau tolong melepangkan dia untuk abang. Tak, sebab dia besi kan. Dia kaitan dengan besi. Ingat macam tu lah. Itulah abang kata kemahiran korang tu jangan setakat ikut-ikut. Jangan terhad. Kena kreatif. Bukan kena kreatif. Kau kena faham guna dia untuk apa. Kau kena tahu dia boleh guna dekat mana. Tapi ni kalau potong besi boleh tak? Boleh? Bukan potong besi, potong simen. Tak boleh. Kalau abang cakap boleh? Kena tukar mata lain lah. Tak, kalau abang cakap boleh, macam mana? Nak potong boleh. Tapi dia boleh tak cepatkan kerja kau? Tak. Abang cakap boleh. Tak boleh. Cuma je dia tak cepat. Contoh kau nak potong dalam, tak boleh dalam betul-betul. Sebab apa? Dia bukan mata yang sesuai. Tapi kita boleh guna kat kayu kan. Elok kan potong. Otak kau orang tu jangan sempit sangat. Kayu tak boleh. Kena pakai mata kayu je. Mata ni tak boleh. Dah bergaduh dalam media sosial. Tak boleh. Acap belajar ilmu salah. Itu yang dinamakan kemahiran. Nanti kena stitch dengan magneto lah, bang. Itu bodoh tu. Mampulah dia tak pancin pun. Kalau belah macam ni, boleh selit dekat... Apa kat burit? Bukan. Habis tu selit apa? Nanti kena stitch dengan magneto lah, bang. Itu bodoh tu. Mampulah dia tak pancin pun. Lepas tu mata pahat ni dia ada dua. Macam ni. Tajam ni. Kenapa yang ini abang guna sebelah ni? Kenapa abang tak guna macam ni? Sebab bila abang ketuk, dia akan terbuka. Terbuka apa? Sama je Kayu macam ni tu pun terbuka. terbuka juga. Kenapa macam ni? Sama kan? Dia terbuka juga kan? Tapi kenapa abang mesti nak kena ke atas? Nanti Tuas. Boleh abang jadi nak tuas. Tak. bukakan kayu. Alah, kau nak tuas kau pakai mana-mana pun kau boleh tuas. Abang pakai apa screwdriver pun boleh. Kenapa ni? Mata ni macam ni. Kenapa tak macam ni? Sama je lah Bila waktunya nak macam ni, bila waktu nak macam ni? Bila kayu dia dah macam dah terbuka, yang benda tu kita boleh sorok terus angkat. Salah. Ni kalau macam ni, kalau belah macam ni, boleh selit dekat... Apa kat burit? Bukan. Habis tu selit apa? Lupa ayat lah. Dia boleh selit lah sebab dia rata. Sini dia bonggol sikit kat ujung. Salah. Tak tepat. Kau tutup lagu kau tu Kang, abang kena violation pula lagi. Dia beza dia rata dengan
berbonggol. Masalah korang, kebanyakan korang ni kau tak betul-betul faham fungsi dia. Ini kalau abang pahat, mata ni nanti akan pergi ke mana? Ke atas ke bawah? Ke bawah. Tombok maka kau ayat gigi kau ni. Oh, Kau lah tak, harapan. Lala kau lagi acap lagi bagus daripada kau ni. Teruk sangat. Kenapa dia ke atas? Sebab- Soalan lagi tak habis lagi. Sebab dia ada bonggol kat bawah ni. Bukan. Kan? Salah. Kenapa dia ke atas? Sebab bila abang ketuk tu dia licin, dia tolak ke atas. Rupa bentuk dia ni lah yang menghalakan dia ke atas. Jawapan kau kena betul. Kau kena betul-betul faham fungsi. Kalau kau posisi terbalik kan, Dia ke bawah. dia ke bawah. Sebab apa? okey. Ni yang memandu. Oh. Bentuk dia ni. Sebab tu dia tak betul-betul V. Dia 45 degree Mata taking dua-dua mata kan. Dia V. Ini tak V. Yang mata taking V. Ah. Yang ni bukan V. Ni yang memandu. Tengok. Kalau abang nak dia rata macam ni, abang hala dia macam ni. Tapi sekarang ni abang nak buang dia je. Dia bukannya kau yang songket. Sebenarnya bila kau ketuk, Benda tu dah benda tu dah tersongket. songket. Lepas tu kalau kau nak ratakan ni, kau tak boleh macam ni. Nanti dia masuk lagi ke dalam. Dia Kau mesti gelap. kena macam ni. Masalah korang tak betul-betul faham. Jadi function dia buat macam tu untuk ni lah. Untuk memandu. Nampak tu. Kita tak nak dalam lagi dah. Nak takat ni je. Takat yang ditanda. Sebab tu kau kena faham. Setiap kali orang buat tu, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Kau kena perhatikan betul-betul. Ni abang belajar kat mana? Abang belajar ni waktu umur 6 tahun. Kita tak nak dalam lagi dah. Nak takat ni je. Takat yang ditanda. Sebab tu kau kena faham. Setiap kali orang buat tu, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Kau kena perhatikan betul-betul. Ni abang belajar kat mana? Abang belajar ni waktu umur 6 tahun. Abang tengok atuk saudara lah. Dia buat sampan kat kampung. Kan dia pakai pahat banyak. Nak bagi rata lah. Tak kisahlah dia nak buat apa pun. Yang penting kau tengok orang pergi kerja, kau kena faham kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia buat macam ni. Alat yang dia pakai, kenapa dia pakai alat tu. Dia tak pakai alat yang lain. Banyak lagi alat. Kenapa dia mesti pakai yang tu? Sebab tu abang cakap, media sosial banyak aja benda yang betul untuk kerja korang ni, untuk kerja teknikal ni. Apa yang korang tengok? Benda yang bukan-bukan je. Tengoklah bab safety. Memang kau tak pergi kursus keselamatan lagi. Kau tak pergi kursus high rise. Tapi kau tengok je media sosial tu. Ada lah orang tunjuk yang benda-benda basic. Mana tip? Ni. Oh, wow. Ni dah pecah ke ni? Ayat terpijak ke tadi, Yip? Yip? Terpijak lah tadi. Mari. Solat kan? Mari ni lah. Abang dah tegur dah tadi yang pijak. Buat bender tu. Ajibeng, Solutions Expert. Kau pilihan nombor 1 di hati pengguna. Kajang Bangi, Semenyu Ceras, Putrajaya dan Cyberjaya itu cacahannya. Semangatlah wahai air korban, mencari untuk anak dan istri-istri. Tetap semangat walau kadang usahamu tak dihargai. Kau nak bagi dia center ni, kau tengok ni. Kau bagi sama ni antara ni. Kemas dan cantik itu seni. Ni kau kata mana ni? Mana kau kata? Sejati mencari rezeki yang diberkati.
bekal di alam abadi. Kemas dan cantik itu seni, seni seorang juru teknik sejati, mencari rezeki yang diberkati untuk bekal di alam abadi. Semangatlah wahai air Konman, mencari rezeki untuk anak dan istri. Tetap semangat walau kadang usahamu tak dihargai. Angkat ke sini, pelan-pelan. Dah. Biar kau dikeji dan dicaci, bertanggung jawab dan jujur dalam perniagaan, itulah yang dituntut ilahi. Semangatlah air Konman, mencari rezeki untuk anak dan istri. Tetap semangat walau kadang usahamu tak dihargai. Nak cepat jangan minta cantik, nak cantik jangan minta cepat. Bila murah jangan minta quality, bila berkualiti jangan minta murah. Nak cepat jangan minta cantik, nak cantik jangan minta cepat. Bila murah jangan minta quality, bila berkualiti jangan minta murah. Biar jadi kenangan. Lagi berapa bulan? Tak lama dah kan? Sebulan lagi kan? Sebulan ni. Lagi sebulan dia nak habis tuan-tuan. Dia sebenarnya kat sini dia punya sale tu, dia intern dengan Haji Bank tu. Ajak kan? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni hari ke-2. Alhamdulillah. Pukul 2 lebih sekarang, pukul 2.30. Kita dah siap. Okay, ikon kita pasang seling kaset. Dia punya laluan. Lagi dia punya pipe. Satu tu pergi sini. Jalan-jalan. Kat situ tu kita pouring dia tuan-tuan. Dia pergi naik atas. Kalau kita pakai apa? Panasonic. Ini 9mm. So yang dia punya shielding tu, nanti customer akan buat balik. Dia akan design baru, tak tahu lah. Ada kat sini dia sambung. Nanti kita tak pasti lagi. Ni kita naik atas, kita tengok outdoor. Apa-apa kita band tuan-tuan ni. Ni kita pakai bender. Tuan-tuan boleh tengok video kita semalamnya. Itu kita punya pipe air. Tu air kita tuan-tuan. Dia jalan kat sini. Lepas tu kita pergi ke hujung sana. Dia akan turun lah. Outdoor kita. Dia pakai kasut. Nampak kayanya kasut dia lawa lagi daripada kasut tu. Tuan-tuan tengok dia pakai kasut macam mana. Belakang tu dia pijak-pijak. Sebab tu rosak kasut tu. Budak-budak ni. Nanti jangan kau tak tampal pula dia punya warranty stiker. Dekat outdoor kita tuan-tuan. Nanti kita akan tampal warranty stiker. Ni contoh dia macam ni tuan-tuan. Alhamdulillah kerja kat sini dah siap. Walaupun ada juga dugaan ujian, cabaran. Ni yang budak-budak ni buat. Tu ni budaknya. Dia buat apa tuan-tuan? Ajak kita tengok kat bawah. Biar lepas ni muka kita tak ada sensor-sensor, kita biarkan je. Biar jadi kenangan. Lagi berapa bulan? Tak lama dah kan? Sebulan lagi kan? Sebulan ni. Lagi sebulan dia nak habis tuan-tuan. Dia sebenarnya kat sini dia punya sale tu, dia intern dengan Haji Bank tu. Ajak kan? Dia punya sale kan? Iya ke? Dia masuk video tuan-tuan. Dia tak cakap. Dia bodek. Apa dia orang buat tuan-tuan ni lah. Tuan-tuan tengok. Padahal semalam udah dikabur. Jangan pijak kayu tu. Dia ada 2 kayu. Kayu yang untuk disambung-sambung ni. Lepas tu dengan dia punya tulang. Kita dah kabur dah. Yang tulang kayu ni jangan dipijak. Habis. Roboh. Dah cukup garang dah tuan-tuan. SOP dah tunjuk. SOP dah ajar. Dah pesan. Dah bagi tahu. Tapi macam tu lah. Dugaan. Itu pun duk bising-bising tu. Kalau tak bising, mau jatuh. Terjun ke bawah. Haji Bank Solution Expert. Mantap. Mantul. Mantap betul.